DMA Islam meludahkan fakta atau realiti? Dia konon nak spread awareness tentang kos untuk Gen Z. Dia cakap pak budak maskom, pak budak maskom cerita tentang adab. Ramailah yang panas sebab tengok sedap mulut dia cakap. Masalahnya tak semua orang lalui jalan yang sama. Ada yang daripada sekolah dulu memang dah pasang cita-cita nak jadi seorang influencer. Ada yang belajar maskom, dah kerja dah pun, sekarang dah berjaya naikkan value media kat Malaysia. Contoh macam setup Bulletin Awan ni, pasal banjir dekat Kelantan 2014 tak silap aku memang bangga tengok presentation dia. Ini semua hasil daripada otak budak maskom. So apa yang kalau aku boleh pesan untuk diri aku sendiri juga, tak semua perkara boleh pukul sama rata. Contoh kau pergi tanya dekat 10 orang terdekat kau, dia belajar kos apa dan dia dapat tak kerja dengan kos yang dia belajar tu. Jadi orang yang pernah belajar 3-4 tahun ni nampak DMA pukul rata, bukan based on experience. Yang bestnya kalau kita tengok DMA ni meludahkan fakta, dapat satu benda yang jelas, dia tak stop belajar. Boleh jadi dia tak sambung belajar dekat mana IPTA, tapi dia ada habit cari rujukan. Dia kaji data, dia study pattern. Sebab tu konten dia nampak macam annoying sikit tapi ada isi. Jadi kalau nak bandingkan kos mana yang bagus, kerja mana yang best, bukanlah soal kos apa tau, tapi adakah kita yang sekarang ni adalah hasil apa yang kita buat 3-4 tahun lepas. Orang-orang ni dia akan lebih bersedia daripada orang yang terus kerja tak upgrade diri tu. Tak kisah kau ambil kos apa, tapi kalau kau tak belajar, kau akan sibuk tengok konten orang lain, bukan mencipta konten diri kau sendiri. Contoh macam kau sekarang bukan nak ambil pot sangat pun tentang cita-cita budak maskom ni kan, tapi tertarik dengan cara DMA Islam gunakan TikTok. Akan kau nak buat konten-konten best orang juga? Sangat memalukan. Pinjam masa kau seminit lagi, kau tengok video yang aku ada letak kat komen.